Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Agama Islam tidak pernah bercanggah di antara nas-nas ataupun teks-teks yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga urusan-urusan alam semula jadi. Agama Islam tidak pernah bercanggah. Sebab apa tak bercanggah? Kalau kita tengok dalam sejarah, pernah ada pertembungan yang besar di antara ilmu alam, ilmu sains dengan teks-teks agamawan yang ada pada zaman tersebut. Terutamanya lah kalau kita tengok, kita sebut dengan jelas contoh yang memang ada, sedia ada dalam sejarah, zaman kegelapan di Eropah. Apabila agamawan menggunakan teks-teks daripada agama dia tu untuk menyerang saintis, untuk bahkan ada saintis yang kena bunuh. Dalam Islam ada tak perkara sedemikian berlaku? Jawapannya tak ada. Kaedah yang penting dalam Islam apa? Dalam urusan agama, maksudnya urusan-urusan ritual, urusan-urusan hubungan kita dengan Tuhan. Asalnya semua benda urusan kita dengan Tuhan ni telah ditetapkan oleh syarak. Maksudnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu lagi kita nak kaji, tak payah kaji. Kita cuma ikut sahaja. Tu asalnya. Tetapi dalam urusan-urusan keduniaan, asalnya adalah kita yang kena terokai. Tu dia punya kaedah yang penting. Urusan-urusan keduniaan, kitalah yang kena terokai. Tidak ada larangan, melainkan kalau ada nas ataupun teks daripada syarak yang melarang urusan tersebut. Contohnya macam riba telah dilarang lah. Walaupun dia urusan dunia, tapi telah dilarang dengan jelas, jadi kita tak boleh buat. Selain daripada tu, semua urusan dunia kita ni, kitalah yang uruskan. Pernah ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia ni petani, dia ni menanam kurma. Nabi SAW, dia asal daripada Mekah. Masa Nabi duduk di Mekah ni, Nabi pernah mengembala kambing. Lepas tu Nabi pernah berniaga. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, orang Madinah ni kebanyakannya memang petani yang tanam kurma. Seorang sahabat ni, dia masa nak tanam kurma tu, benih kurma tu dia kacukkan. Dia kacukkan lah antara benih A dengan benih B. Macam kita lah sekarang kan. Kelapa sawit tu banyak benih. Durian pun banyak benih. Dia banyak jenis benih kan. Bukan tanam satu sama je, dia punya jenis buah dia tu kan. Jadi sahabat tu dia mengkacukkan dia punya benih tu. Lepas tu Nabi SAW nampak, Nabi kata, apa ni? Pelik kan? Macam ni campur benih ni dengan benih ni macam. Seolah-olah macam Nabi larang lah. Jadi sahabat tu pun tak buat lah. Sebab dia kata nampak Nabi tak suka, dia tak buat lah. Nampak Nabi larang, dia pun tinggal lah. Bila dia tinggalkan, tengok-tengok pokok yang dia buat tu tak jadi. Maksudnya benih tu tak berjadilah seperti biasa dia buat tu, dapat buah yang banyak ataupun hasil yang bagus, yang berkualiti, tiba-tiba tak jadi. Bila tak jadi, dia pun mengadulah kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, bila Nabi larang saya tak buatlah, tapi tengok-tengok pokok saya tak jadi. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi tahu satu ayat yang penting, satu hadis yang penting, iaitu apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi urusan dunia kita ni sebenarnya tidak ada larangan untuk kita terokai, melainkan kalau sudah ada teks daripada syarak yang melarang. Kalau tak, kita boleh terokai dalam urusan-urusan dunia. Jadi termasuklah urusan-urusan dunia tu kajian-kajian tentang ilmu alam, kajian-kajian tentang sains. Kita akan dapati teks Al-Quran yang menceritakan tentang ilmu-ilmu alam. Kalau kita tengok banyak ayat-ayat Quran, terutamanya ayat-ayat dalam surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah, banyak menceritakan tentang kejadian alam. Allah SWT menceritakan tentang planet, Allah SWT menceritakan tentang bulan, Allah SWT menceritakan tentang langit, tentang bintang, Allah SWT menceritakan tentang manusia, tentang penciptaan manusia, tentang janin. Jadi banyak penceritaan-penceritaan Allah SWT ni. Kadang-kala ada penceritaan Allah SWT ni tidak tercapai oleh akal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu, sebagai contoh, ada orang dia nampak manusia ni sebenarnya terhasil daripada air mani lelaki. Dia ingat macam tu. Dia ingat macam kalau kita pergi dekat vending machine tu kan, kat mesin gedegang tu, kita isi duit siling, lepas tu keluar air. Jadi kita isi duit siling, jadi duit siling tu siapa? Air mani lelaki. Jadi kita dah masuk ke air mani lelaki, jadilah keluarlah anak. Macam tu, dia ingat macam tu. Dalam Al-Quran, Allah SWT menceritakan bahawa ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan Allah SWT
gunakan banyak istilahnya nutfah. Nutfah ni maksudnya air mani yang bercampur. Maksudnya dia kena ada percampuran. Tidak boleh daripada lelaki sahaja, tidak boleh daripada perempuan sahaja. Tak bolehlah kata kita ambil air mani lelaki tu kita letak dalam tabung uji, tiba-tiba jadi orang. Takkan jadi. Dia mesti bercampur. Hakikat ilmiah ni tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat-sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Keterbatasan teknologi pada masa tu. Tapi mereka bukanlah tak pernah beranak, bukan tak ada bidan. Dia tahu je, tapi keterbatasan teknologi ni dia tak tahulah apa benda dia punya perincian itu, dia tak tahulah. Dengan berkembangnya ilmu sains, dengan berkembangnya teknologi, barulah kita dapat cipta mikroskop, kita dapat cipta macam-macam kanta pembesar supaya kita boleh nampak apa sebenarnya kandungan di dalam sperma lelaki, di dalam perempuan, apa yang kita boleh nampak, kita boleh scan perut kan, kita boleh nampak, dan akhirnya diketahui bahawa apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, yang mana manusia ni mesti ada lelaki dan juga perempuan, adalah tepat seperti yang diketahui, seperti yang dilihat ataupun dieksperimenkan oleh ilmu alam ataupun ilmu sains. Menunjukkan kata apa? Islam tidak pernah bercanggah dengan ilmu alam. Sebab apa tidak bercanggah? Sebab hakikatnya semua benda datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah Taala yang menciptakan alam, dan Allah SWT juga yang menciptakan Allah SWT juga yang menurunkan wahyu. Jadi Nabi SAW dia dapat tahu semua benda yang dia dapat tahu tu disebabkan oleh Allah SWT bagi tahu. Sama juga dengan ilmu alam ni ataupun alam semesta ni, Allah SWT yang cipta juga. Jadi ada orang dia dapat tahu maklumat tu berdasarkan pemerhatian dia. Dia tengok, dia kaji, lepas tu dia dapat tahu. Ada orang dia dapat tahu sebab Nabi SAW bagi tahu. Bila Nabi bagi tahu, dia pun tahulah. Jadi tidak akan bercanggah sebab semuanya datang daripada Tuhan yang sama. Allah SWT adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi tidak akan ada percanggahan. Macam mana pula kalau kita nampak dari zahirnya, dari luarannya nampak macam percanggahan? Jadi kita kena ada sedikit perincian. Yang pertama, dalam ilmu sains ada beza di antara fakta dan juga teori. Ada setengah-setengah benda tu dia adalah teori sahaja. Maksudnya teori daripada setengah-setengah ahli ilmu, dia membuat satu hipotesis, dia buat satu teori, lepas tu dia kena buat kajian demi kajian untuk membuktikan teori itu betul. Kalau kajian yang dia buat tu dengan bilangan yang cukup banyak dan dibuat oleh ramai orang dan dibuat secara dengan kaedah-kaedah yang betul, bila dia punya sampel tu dah cukup, jadi kita boleh kata dia naik daripada teori kepada fakta. Manakala di dalam Islam pula ada teks-teks Al-Quran ataupun teks-teks hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam, ada yang bersifat qat'i. Qat'i ni maksudnya apa? Jelas. Tidak ada keraguan. Perkataannya tu perkataan yang jelas maksudnya. Kesahihan sanadnya, kesahihan keabsahannya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tidak dipertikaikan. Itu dipanggil apa? Qat'i. Ada juga teks daripada Al-Quran dan juga teks daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dhanni. Apa maksud dhanni? Dia seolah macam teori lah. Maksudnya ini adalah pendapat daripada ulama tentang tafsiran Al-Quran tu. Ini adalah pendapat ulama tentang kesahihan ataupun keabsahan riwayat tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang kata tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah je. Jadi ada beza di antara di dalam istilah-istilah ataupun di dalam teks-teks Islam, teks-teks syariat, teks-teks wahyu, ada beza juga di antara yang telah menjadi qat'i, yang telah menjadi jelas, yang telah menjadi tuntas, dan juga yang belum menjadi jelas ataupun belum menjadi tuntas. Jadi akan ada tak percanggahan? Jawapannya akan nampak macam ada percanggahan di antara apa? Di antara teori sains dan juga fakta yang disebutkan oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada percanggahan tak? Akan ada percanggahan. Mungkin nampak macam ada percanggahan di antara dhanni daripada Al-Quran ataupun dhanni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan fakta sains. Jadi kita bagi contoh lah. Mungkin contoh ni ada orang tak setuju, mungkin ada orang setuju. Sebagai contoh, bentuk bumi kita ni. Adakah bumi kita ni rata je sampai ke hujung, tiba-tiba jatuh kan? Macam satu piring yang terawang-awang di angkasa. Orang yang dah keluar daripada bumi, angkasawan, dia dah nampak, oh bumi ni sebenarnya berbentuk sfera. Ataupun dia bulat lah. Macam kita tengok sekarang, kita tengok bulan kan, kita nampak bulan kan bulat. Kita tengok bulan tu bulat.
Macam mana pula tiba-tiba planet bumi ni tak bulat? Semua planet dekat dunia ni bulat. Jadi ada orang telah keluar daripada angkasa lepas ni, dia melihat dengan mata kepala dia ni ketepatan maklumat yang mengatakan bahawa planet bumi ni adalah berbentuk sfera. Jadi fakta lah kan? Dia jadi fakta sains. Tiba-tiba ada ayat Quran yang Allah SWT gunakan seolah-olah macam menunjukkan bumi ni bersifat rata. Contohnya macam Allah SWT kata, dan kami hamparkan bumi. Jadi perkataan hamparkan tu, ada orang kata, oh ni bercanggah lah. Maksudnya Quran kata bumi ni rata, tiba-tiba fakta sains kata bumi ni berbentuk sfera. Bercanggah? Tidak. Zahirnya nampak bercanggah. Tapi hakikatnya kalau kita tengok dengan lebih tepat, adakah perkataan hampar itu maksudnya rata? Macam sekarang lah, kalau saya pergi dekat Berkelah kan, saya pergi Berkelah, ada batu besar tu. Saya hamparkan tika di atas batu. Adakah saya cerita bentuk batu tu? Saya bukan cerita pasal batu tu. Saya cerita pasal saya hamparkan tika. Saya tak cakap pun batu tu bentuk macam mana. Macam tu lah. Perkataan yang Allah SWT gunakan tu dalam istilah syariatnya dipanggil apa? Dhanni. Perkataan yang mungkin ada banyak tafsiran. Jadi setengah-setengah ulama' ditafsirkan dengan maksud ni, setengah-setengah ulama' dia mentafsirkan dengan maksud ni. Begitu juga ada setengah-setengah fakta dalam Al-Quran yang telah jelas. Mungkin teori sains mengatakan sebaliknya. Dalam Al-Quran menyatakan dengan jelas. Sebagai contoh, bahawa manusia ni dicipta daripada lelaki dan wanita, daripada lelaki dan perempuan. Tiba-tiba zaman, ada dululah, zaman sekarang dah tak ada dah lah. Tapi zaman dulu ni pernah ada orang kata, manusia ni diciptakan daripada lelaki sahaja. Ada yang kata manusia diciptakan daripada perempuan sahaja, daripada darah haid. Macam-macam teori sains pada zaman dulu. Jadi teori sains tu nampak bercanggah dengan fakta Al-Quran. Tapi hakikatnya bila dah ada teknologi, perkembangan ilmu, barulah diketahui bahawa sebenarnya tidak ada percanggahan. Yang tepatnya adalah fakta daripada Al-Quran. Ataupun kita sebut apa? Qat'i daripada Al-Quran, qat'i daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi penutupnya apa? Islam membebaskan akal. Islam memberikan kebebasan untuk akal manusia ni menerokai. Tapi terokalah ilmu alam. Terokalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan urusan dunia kita. Adapun urusan kita dengan Allah SWT, urusan ritual kita, urusan ibadat kita, maka kita ikut sahaja apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.